Selamat datang ke SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Petaling Jaya. Sekolah yang menjadi rumah kepada ilmu, sasiah dan kecemerlangan. Di sinilah pelajar diasuh untuk berkembang secara akademik, kurikulum dan sasiah diri. Terdapat pelbagai ruang dan fasiliti yang menyokong suasana pembelajaran dan kreativiti di sini. Antaranya, kita ada pintu masuk A, sinilah pintu masuk utama. dan kita ada pintu masuk B. Pintu masuk inilah yang menyambut semua pelajar setiap pagi. Di Dewan Inspirasi, pelajar berkumpul di sini setiap pagi untuk memulakan hari mereka dengan penuh semangat. Dewan ini juga menjadi lokasi majlis rasmi sekolah, aktiviti sekolah dan program sepanjang tahun. Ini Dewan Bakti. Pelajar menonjolkan bakat, kreativiti dan pencapaian mereka. Segala aktiviti majlis, persembahan dan pertandingan juga ada di sini. Inilah pejabat SMK SAS. Setiap keputusan penting diurus di sini secara sistem yang teratur dan profesional. Bilik guru menjadi ruang strategi dan kreativiti dalam melaksanakan tugasan demi memastikan pengalaman terbaik untuk pelajar. Pusat sumber menjadi gedung ilmu dan rujukan bagi semua pelajar. Pelajar dapat membaca, mengkaji dan menambah ilmu pengetahuan secara bebas. Ia merupakan ruang untuk eksplorasi ilmu tanpa had. Ariana, kau baca apa ni? Nah, buku pasal astronomi. Oh, cuba je. Nak baca? Anda perlukan sokongan? Moral anda jatuh? Kami ada solusinya. Bilik kaunseling sekolah menyediakan bimbingan dan sokongan untuk kesejahteraan emosi serta perkembangan pelajar. Di sini, pelajar bebas untuk berkongsi masalah mereka tanpa prejudis. Korang sabar. Relax sikit. Bilik PVMA di sekolah kami berfungsi sebagai sebuah salon latihan, tempat untuk pelajar berlatih kemahiran vokasional yang telah dipelajari. Bilik makan VIP ini disediakan untuk tetamu khas dan majlis rasmi. Fasiliti ini memastikan agar tetamu selesa dan dilayan dengan profesional. Wah, besarlah sekolah ni. Kan? Kau tak panas ke? Panas. Apa kata kita tukar pakaian kita kepada pakaian yang lebih selesa? Boleh juga. Let's go! Dah okey dah? Okey. Jom. Inilah tempat pelajar paling suka. Padang digunakan untuk pembelajaran, beriadah dan program yang berkaitan. Gimnasium digunakan untuk sukan dan permainan dalaman. Ini kantin sekolah. Banyak jenis makanan disediakan untuk pilihan murid. Sedap tak? Akif, kau tak berpeluh ke? Aku pun basah juga ni. Macam mana kita nak explore ni? Tak apa, kita ada lagi satu baju. Let's go! Akif, lalu apa ni? Kau nak tahu? Jom! Di sini, kami mempunyai program pendidikan khas di mana pelajar diberikan peluang untuk mengembangkan potensi mereka dengan kaedah pembelajaran yang sesuai. Ia juga membolehkan mereka untuk belajar dalam suasana yang selamat dan menyokong perkembangan mereka. Program pendidikan khas mempunyai 2 bilik guru. Satu di atas. Dan di bawah. Di bilik pastry ini, pelajar petikan idea latih untuk membuat pelbagai jenis pastry yang berdaya saing dan berkualiti. Kebun pula menjadi ruang pembelajaran luar bilik darjah untuk pelajar PPKI. Ini menjadi pendedahan kepada pelajar PPKI tentang alam semula jadi dan asas pertanian. Koperasi sekolah pula menyediakan dan menjual barang keperluan sekolah sebagai contoh baju sukan, buku tulis, alat tulis, lencana dan tali leher. Inilah bilik SPBT, Pusat Pengurusan Buku Teks, Penyimpanan Rekod dan Agihan Murid Sekolah secara sistematik. Kat sinilah korang mengambil dan memulangkan buku teks. Surau menjadi ruang kerohanian serta tempat pelajar dan guru menunaikan ibadah dan menyenangkan jiwa. Dari pintu gerbang ke Dewan Inspirasi, dari bilik darjah kepada sekolah, semuanya menyokong pengalaman pendidikan yang lengkap. Hasilnya lahir generasi yang berilmu, berdisiplin, kreatif dan bersedia untuk masa depan.
SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Bukan sekadar sekolah, Ia tempat melahirkan insan yang berdaya maju. di sinilah masa depan bermula. Satu langkah pada satu masa. Sekian sahaja daripada kami. Bye!